Bagaimana rawatan di Cohen Energy House membantu mempercepatkan pemulihan pesakit neuro? Di sini, Energy Light ini membantu untuk melancarkan peredaran darah kita dan juga merestorekan kembali kita punya tenaga. Selepas 2 jam kita pakai Energy Light, kita akan bawa pesakit kita ke physio department dan di sinilah kita akan ajar bermacam-macam senaman yang pesakit boleh lakukan di sini dan boleh belajar untuk buat di rumah juga. So dekat sini kita boleh lihat combination 2 treatment ni di mana dengan bantuannya Energy Light kita, dia dah restore semua tenaga ke dalam badan kita. Pesakit dah semakin bertenaga dan dapat melakukan senaman di physio department. Okey? Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah atau DM kami di profil sekarang.